Rindu tak sudah siang dan pagi. Okey kan? Wah. Apa art, mewarna art benda lah. Ni jadi usahawan muda. Apa je tak ada buat? How many times I have to tell you that I don't know how to swim? Okay. Bila dia cakap apa je tak boleh buat, I tak boleh berenang. Itu tak apalah. Itu simpan sendiri. Kalau ada yang tengok video. Gelak. Suka. Dia apa duyung ke duyung? Apa? Duyung kan? Mermaid lah. Ya. Dia kata you duyung mermaid. Tapi mermaid yang tak reti berenang. Tak apa. Nanti I belajar. Lawak je. So siapa yang ada tengok video tu kena upload. Siapa upload? Rasa mungkin Ami kot. Ami upload. Lepas tu Bella suruh delete. Dia takut sangat dengan video tu sebab orang akan judge caranya berenang. Kau relax lah. Semua orang ada permulaan. I tak pernah tengok duyung. Tak apalah. I kena gelak cara sopan kan. Ni dah nak berbuka. Kita dekat Malaysia ni dah nak buka tau. Tinggal lagi 45 minit. Lebih sikit lah ya. Okey duyung. Dia dayang jadi duyung yang tak ada berenang. Tak apalah. Okey. Jangan marah ya, jangan simpan. Dia baru doakan untuk air kat situ, jangan. Tak. Tarik balik doa tu. Nama raya. Tak apa. Yang lain lebih penting. Belajar berenang nanti boleh belajar, jangan risau. Itu kita boleh tolong. Ya. Orang Sabah masih pandai berenang. Ya. Orang sempurna, orang Bajau, siap didokumentasikan di dalam BBC. Dia boleh menyelam paling lama. Dan dia punya paru-paru sangat besar secara organik dan natural. Sebab dia daripada kecil lagi dah dididik untuk tahan nafas apabila pergi. Wow, amazing. Ya. Okay. So, kalau dia orang boleh, Bella pun boleh. InsyaAllah, sebab I dah risau dah bila I tengok dekat sekolah macam menyesal sangat I berenang sebab salah kelakar lah mesti timbul. I ingat I dah berenang, pun tak bergerak-gerak. Suka. Okay, tak apa. Lepas ni tak apa. Tak, I tengok cuba kawal tahu ya. Boleh lagi boleh. Siapa nak boleh pergi on TikTok pergi search Bella berenang. Seriously? Dan you kata okey. Orang lain perlu berkongsikan rasa gembira dan biar dia orang ketawa. Blok orang kat WhatsApp blog kat WhatsApp ada banyak lagi. You kan kata dulu you blog orang sampai orang boleh email kan. So okey lah. Okey. Taklah, okey je. Okey. Ramai yang mencuba mempersoalkan sesambil kita. Jadi kita dah explain pasal ni, korang dah tahu kan. And I tak tahu boleh letak beg kuning ke tak. Boleh ke? Adik? Dia tanya orang yang salah. Tanya dia. Oh ya Allah, boleh. Okey, I dah letak. Ada tak korang dekat situ? Ya Allah, so tadi you tak letak? Memang tak tahu. I tak tahu. I tak letak daripada tadi. Ni dah kena belajar. Aduh. Tapi telekong warna ni macam mana nak nampak kan dia letak atas ni? Itulah, yelah pakai telekong warna sama. Nampak saya suka warna tu. Tapi suka warna putih. Tidak konsisten. Tapi untuk produk, kenalah pilih satu warna. Okay? Boleh? Boleh. Semua kata masih boleh. Okay. Ada tak dekat? Boleh tak tengok? Boleh tak buka TikTok? Nak tengok? You nampak tak beg kuning? I memang tak nampak lah. Tapi saya patut tanya orang lain sebab I tak tahu kalau beg kuning tu, kalau ada pun I tak tahu dekat mana. Okay, semua cakap ada. So korang, kalau korang I tekan macam ada butang shop kat bawah. Tu dia macam ada macam +1 kat shop kat bawah. Tu tekan terus ada. Kalau I tukar tudung tu macam boleh? Dia RM39 ke RM30? RM9. Kan tekan benda salah. Tak, dia tulis sini kat mine RM30. Dia tulis 39 tu dia macam tolak. Maksudnya tu dapat diskaun. Macam mana tiba-tiba boleh dapat diskaun? Ni tak adil ni. I kena complain kat TikTok baik. Ini tak adil lah. TikTok baik kat UI selalu. Tak apa. Tu kita bincang dalam parlimen. Okay, semua cakap 39.
So hanya you je dapat 30. Tapi kalau you nak tak payah bagi free. You nak bagi siapa? Hai, muka marah terus. Kasi, itu I tak pernah, seumur hidup I tak pernah beli benda-benda macam ni tau. Sebab tu ada banyak persoalan. I nak tahu kenapa je, I tahu lipstick je. Lepas tu I tahu makeup lah, makeup je. Tu kenapa tak ada lip matte lah, lip matte tu ada benda. Lip matte je lah, mat. Apa? Macam mana pronounce? Lip matte. Lip matte. Lip matte. Okay, lip matte. Okay, so kenapa lip matte? Kenapa bukan lipstick? Kenapa ada matte kat belakang? Okay, merah dah juga Sumpah muka merah, okay. Matte apa dalam bahasa Melayu? Dia macam tika. Okay. Tika untuk mulut. Bukan, kejap Kau nak tanya apa-apa lagi? Kau dah boleh explain. Yelah, I nak tanya. Okay, there's a difference between lipstick, lip matte, lip gloss. Lip matte. Lip gloss lain. Lip gloss yang tadi tu, yang berkilat-kilat, yang transparent lip gloss. Tapi dekat dalam? You pernah nampak bibir ada kilat-kilat yang macam ada basah-basah? Pernah nampak tak? Pernah, okay. Itu lagi gloss lah. Maksudnya gloss. So lip matte tak boleh jadi lip gloss dan lip gloss tak boleh jadi lip matte. Tapi you tadi baru you terangkan you campur dua. Tak boleh. Matte adalah benda macam ni lah matte. Nampak tak? Dia memang nampak kering dan memang just terletak dah. So bukan kering. Macam dia matte. Macam pernah tengok tak kereta kalau orang nak paint kereta kan dia ada matte. Dia ada apa. Macam tu lah lipstick juga. Betul lah dia tu macam tika. Tak lah. Tapi nampak tak? Dia macam Please help me understand again. Saya mohon maaf kepada wanita-wanita sudah tengok sebab saya memang lelaki. Tak tahu benda ni langsung. Ya. Tapi tadi you sendiri kata, kalau ikut your preference, you akan gabungkan satu lip matte dengan your lip gloss. Your produk tadi. Yang ada tiga-tiga kat dalam, kau gabungkan. So dia jadi apa kalau lip matte plus lip gloss? Dia jadi lip gloss matte. Tak payah. Tak apa. Dia still akan jadi gloss. So okay je. Dia terpulang kepada individu masing-masing, diorang suka macam mana. Okay, tapi kalau lipstick dia macam, dia memang dah ada terus, dan kita pusing-pusing, dia keluar. Okay, so lipstick memang jadi stick lah. Dia stick. So lip matte dia tak boleh yang bentuk stick tu? Tak boleh. Tak boleh. Okay? Tu ada orang kata lip gloss. So betul lah ada. Memang ada. Lip gloss ada. Tu yang tadi lip gloss. Bukan. So lip matte campur lip gloss. Why not next time daripada di... Okay. Sorry, ni again orang yang tidak berpengetahuan dan berpendidikan. Daripada ada dua yang you pun kata you akan cantumkan, you akan guna lip matte dengan lip gloss. Tapi sekarang ada dua. So kenapa tak cantumkan jadi satu produk je? Okay. Dia in terms of colour juga. Takut ada colour yang tak bersesuaian. Ada orang yang tidak suka terlampau pucat dan diletakkan gloss di atasnya. So, tapi itu kita boleh ketengahkan idea tu. Tapi as for now, better mengikut preference masing-masing. Kalau dia orang suka merah tapi dia orang nak letak gloss pun boleh. Tapi tak kau pernah nampak ni merah, lepas tu tak ada gloss. Macam unless tak tahu lah. I tak tahu. You suka tak perempuan pakai lipstick merah? Saya nak tanya. To be honest, I have no preference on this lah. Kadang-kadang bila orang pakai macam warna-warna lain macam I tak boleh bezakan sebab ada banyak sangat warna merah. Banyak sangat warna. Tak boleh bezakan? Bibi merah macam ada merah, ada kuning, ada hijau, itu je. Okay, like what what I mean right now kan macam orangey sikit kan. So can you imagine macam tin Coca-Cola tu pakai warna merah kat bibir. So can you imagine macam tu lah. So memang takkan jarang lah nampak pakai merah. Kecuali memang klien nak. Wajib pakai lip balm. Saya tak pakai lip balm. Okay. Uduk je lah. Saya punya kosmetik adalah ambil uduk. Itu je. Masya Allah. Alhamdulillah. Bisnes sendiri. Ini taktik dia bersukan je. Itu je. Bersukan. The best way to look young without spending money is to do sports. Kita tak boleh bebel lain. Kita dengar Bella dan Belova dulu. Okay. Okay tak. Sekarang ni kita ambil kesempatan kat sini sebab
ada ada fans kita, Bas fans, diorang macam cakap diorang down, sedih because of YB dah buang kucing daripada, so diorang kata kita bergaduh. Hah? I buang kucing? Daripada your TikToknya profile. Tapi diorang kena tahu profile tu bukan dah lama ke? I rasa dah miscommunication kat sini. Even media pun dah miscommunication. Ya. Oh, patutlah. Tak, macam tadi bila I post pasal my misi bantuan, banyak soalan orang tanya kenapa dah tak ada kucing, tak ada kucing. I tak faham apa maksud tak ada kucing. Orang kena tahu yang benda tu Itu my bio, profile tu dah bertahun-tahun. Dan bukan setakat bertahun-tahun. Kucing tu, kucing Oyen is my... Sekejap. Boleh. Ni kalau kucing takkan nak panggil arwah kan? It's my cat which passed away. Ini Nama kucing ni Toby. My beloved son who left us about 2 years ago. Dia meninggal sebab kena serang. Tak cakap lah. Tapi quite sad lah. So itu sebab tu I letak kucing Oyen. Toby. Because it represents Toby. So sekarang dah tak ada Toby. Ada kucing putih. Nama dia Miao Miao. Yang Bella sangat takut lah. Okay je. Oh ya yeah? Oh okay. So video yang kucing kat Saudi tu macam mana? Tapi tu bukan memang Memang suka dengan ni. Selalu datang dekat Betul. Miao Miao ni dia pelik sikit. Selalu sombong. But that's the reason lah. I mean tak ada kena-mengena dengan apa. Jangan Bella kan, orang kena tahu. Orang kata kita bergaduh macam Allah. Tak ada bergaduh apa-apa. Okay je. Okay. So lepas kena letak apa? Your emoticon, kalau emoticon for you, emoticon apa? Ada ke kucing yang pendek? Tapi macam tak ada kan? Emoticon for you apa? You tahu? Emoticon for you. Tak tahu. I tak nak tahu. Okay. Tak apa. Terus kau orang tengah tunggu nak dengar. Sabar je lah. Biar ada bas yang kita balas. Tak habis balas. Okay, buka dah ada sabar. Oh, yelah. Sudah sabar buka. Awal. Selamat berbuka puasa. Okay? Okay. So, thank you so much dengan orang-orang Singapura dan Brunei yang beli banyak sangat dekat ni juga. Dekat. Dia tak beli kesempatan nak pergi ke Brunei. Sabah dia dapat pergi. Singapura pun tak dapat. Tapi insyaAllah next time. Sebab dia dah syuting. Dia memang tak boleh. Kalau boleh, memang dia dah terbang lah. Padahal you nak pergi kan masa tu. Walaupun jadual you teramat padat yang tak membenarkan. Cuba you cerita pasal ni. Yang nak pergi apa tu? Singapura tu. Ingat tak? I call you cakap nak pergi Singapura dah. Ingat. Dah beli flight lah. Ya. Tapi itulah. Bella ni dia workaholic lah. Dia ni syuting dah lah daripada awal pagi. Malam sebelumnya dia hanya tidur 4 jam. Lepas tu habis syuting ada lagi lah benda lah, recording lah, sign contract lah. Recording. Malam buat lagi makanan. Tu ada sekali bila nak pergi ke Singapura. So tak pergi kalau tak birthday surprise you dah takkan jadi. Sebaik tak pergi. Oh ya Allah. Betul. Kena berkali-kali tai chi dengan your family sekali untuk pastikan you tak pergi. Allah, okay. Kan since ramai yang dah tengok, I betul-betul nak berterima kasih dengan you untuk birthday surprise tu. You sangat terkejut. Sebab I susah. I orang yang sangat susah untuk di prank atau di surprise. You can ask my sister, you can ask all my lecturer yang surprise me. I dah boleh hidu dah kadang-kadang. But that's because you have a great family. I kata you have to really thank Didi and your mama. Ya, Didi banyak. Didi ada sana. I sentiasa berterima kasih dengan diorang. Tapi sebenarnya plan asalnya semua dari you. So I berterima kasih dengan you dulu. Okay, baik. Sama-sama. For your effort and all. I rasa macam sangat-sangat hargai and macam benda tu is the best thing that I know. I mean for this year, I think that's the best thing that ever happened to me lah. Betul, tak tahu kenapa orang kata tutup beg kuning. Kenapa? Tutup beg kuning. Tak tahu apa maksud dia. Bella tutup beg kuning. Baiklah, ini datang daripada orang yang tidak tahu pasal beg kuning. Sebab nanti kena ban. Nanti kena ban sebab live 2 orang.
Okay, wait, tutup. Okay, faham. Kalau 2 orang kena ban. Okay, I tak tahu benda tu. Tapi okay, macam mana nak keluarkan beg kuning ada serius warna itu? Tengok, kena panggil Didi untuk menyelamatkan. YB letak bio apa? Sekejap, saya tengok. Nampak? Oh, kalau cakap beg kuning tak boleh sebarang cakap. Benda TikTok ni confusing. Tukar beg kau. Tahu? Tak balik. Tak, kenapa kat sini nampak RM30 tapi orang lain nampak RM39? Korang bila nak beli... Ada lagi tak beg kuning tu? Oh, dah tak ada dah. Dah tak ada. Tutup dulu dah tak ada. Oh, tapi kita baru buat sekejap tapi dah buat 500 orang beli. Seriously? Wow. Wow, korang ni memang sangat sportif lah. Aktiviti saya sportif pun orang yang sangat baik lah. Faham. 500 orang beli dalam tempoh masa kurang 20 minit. Oh, orang kata first timer beli memang dapat 30. Oh, so you tak pernah belilah. Oh, faham? Itu ya memang tak pernah. Saya tak pernah beli benda online kecuali on Shopee. Bukan you tak pernah beli Belova lah maksudnya. Oh. Kalau I beli, nanti you marah, you cakap I kasih siapa? Tadi you dah tegur dah. Okay. Sekejap. Sedih ke apa orang kata sedih? Tak, kejap lagi Bella buka balik. Sekejap. Kita ada lagi 15 minit macam tu insyaAllah. Oh, dia boleh kena block lah. Apa tau? Tak tahu kenapa gelap ni sekejap. Waalaikumsalam. Aku tunggu nak berbuka puasa. So, you buka puasa hari ni makan apa? Makan apa buka puasa hari ni? Pergi dekat restoran tu tahu. Tapi saya sangat-sangat rindu makanan Malaysia. Saya kan suka makan nasi. Saya tak kisah jadi nasi. Nasi telur kicap pun dah okey dah. Dia selalu cakap tu tapi tak percaya macam Takkan nak tipu. Tak cukup. Sumber protein tak cukup. Okey. Nasi carbs tu je. So, bagi kawan-kawan yang banyak peli saya selalu tegur makanan Bella, dia ada asas ya, kerana korang depan ni cepat-cepat Google. Cari dulu Bella berlakon sebagai dietitian. So, semua benda yang saya kata kepada dia adalah benda yang dia nasihatkan orang umum semasa berlakon sebagai dietitian. So, lain kali apabila dia nak tegur, janganlah saya nak minum air Oreo ni. Saya hanya tunjuk video yang dia bebel dulu dalam video tu. Dah kurang. Okay. Tak salah pun minum, jangan salah faham ya. Boleh je, cuma... Okey. Ya. Ubur-ubur ikan lele. Kalau kangen bilang le. Kangen? Kan kangen. Tak sampai sebab tak tahu bahasa Indonesia kita apa. Tak apa. Kita teruskan. Yang penting yang lain tahu. Tak. Okay. Jangan cakap separuh-separuh tau. Tak, itu penuh. Ubur-ubur ikan lele. Kalau kangen bilang le. Kangen? Ada my ChatGPT. Apa tu kangen? Saya nak cepat-cepat Google. Oh, okey, tak payah cakap ChatGPT, orang dah komen dah. Oh, kangen rindu. Apa dengan tangan? Kagen macam mana nak pronounce? Kagen ke kangen? Kangen. Padahal boleh cakap bahasa Indonesia. Kenapa saya tak pernah dengar kangen ni? Kangen komen. Okey, tak apa. Kita belajar. Bahasa Indo betul. Saya Google. Ya, dia semua benda dia nak tanya ChatGPT. Kita banyak boleh belajar, okey? Dari ChatGPT ni. Allah, saya betul berharap orang kita ni memanfaatkan penggunaan AI lah. Tolonglah. I tak ya, I guna you je. Okey. Belajar, ya Allah. Tidak apa. Benar. Okey. Teruskan. Okey, macam orang tak faham. Apa maksud WC dekat profil tu? Kerusi? WC. Oh, World Championship. Sebab apa? Sebab dia hebat. Tak, bukan. Tahun lepas buat kali pertama saya
habiskan Ironman, full Ironman dekat Langkawi. Lepas tu tanpa disangkakan saya dapat qualify untuk World Championship dekat France tahun ni dekat Nice. Dan saya memang Congrats. ada banyak latihan. So, perasan tak benda-benda kita tidak expect ni sebenarnya yang that's true. Membuahkan hasil. But also I like to challenge myself lah. Betul saya kata saya baru belajar berenang tak sampai setahun. So maksudnya ada harapan lah untuk berenang juga kan. So you can do it. In 1 year you can transform. Cuma nak kena bagi tahu awal-awal ke semua followers yang tengah tengok. Kalau korang tiba-tiba tengok Instagram posting macam tengah berenang all the time lah. Itu sebab dah pandai lah. Oh, so tak boleh lah. You kena document betul-betul daripada awal bila tak pandai ke. Pandai. You know, one thing which truly makes me appreciate my progress kan. I tak sedar benda ni cuma my kawan yang share. Okay. So, ada sekali bila first or second class I berenang. So, bangga lah. So, ada my smartwatch. So, I tengok lah macam berapa jauh I berenang dan how's my speed. Dan my speed tu teramat slow. Dia tak silap 4 minit per 100 meters. Yang teramat slow. Maksudnya, kalau I masuk Ironman ni, I terlalu slow sampai I takkan habis pun dia punya cut off time bagi berenang. Dan itu permulaan. Tapi I tak adalah macam ingat my beginning macam mana. Tapi my kawan ada screenshot benda tu. Lepas tu dia screenshot masa my swimming time bagi Ironman. Padahal dulu I hanya berenang 200 meter je. Dengan speed yang sangat slow. Dan bila Ironman kena buat 4 kilometer. Ya? Tapi dah 2-3 kali ganda lagi laju. So, I mean, benda-benda macam ni, you know, you appreciate it lah. So boleh nampak sebelum dan selepas. So for you, baguslah. Bukan setakat kawan-kawan ni tahu. Satu dunia dah tahu you duyung yang tak boleh berenang kan. So ada video evidence lagi. Video evidence tu telah terpapar luas, disebarkan luas. Nak delete pun tak boleh sebab ramai orang dah repost. So tanpa I ditanya video tu, I sendiri tengok terkejut. Terima kasihlah kepada Ami dan Primavera kerana cepat-cepat post. So baik, I ada gambar you tidur. Itu je yang aku bagi tahu you. Dekat dalam flight yang Ami dah post tu, I ada gambar tu. Ingat, I ni orang yang nyabar. Selepas ni kalau I tak pernah diam saja. Okay, dalam bab ni kita bicara tepi sajalah. Okay, boleh. Okay, semua cakap YB balaslah pantun. Okay, kita dengar. You balas. Pantun apa? Nak balas apa ya? Which one? Tadi yang I cakap tu. Ada jadi ubur-ubur ikan lele lagi. Yalah, ubur-ubur ikan lele lah. Itu pantun lah. Oh, okay. Kalau ubur-ubur ikan lele ni juga pantun. Dia boleh apa-apa letak belakang. Tu letak lele kat belakang. Macam tak payah kangen ubur-ubur ikan lele. Saya rindu le. Ubur-ubur ikan lele. Kamu jangan cari pasal le. Ubur-ubur ikan lele. Saya tidur dulu le. Itu bukan pantun. Itu macam, kan kat Malaysia kita pernah buat. Apa biasa apa? Roh, ni. Lepas tu kita tambah je apa-apa. Betul. Okay, lepas tu I lukis Jaya tukar topik bagus lah. Okay, teruskan. Faham? I nak berterima kasih dengan, I tak ingat lah nama dia apa, tapi yang buat daun kita. Apa? Oh, yes. Orang Johor tak silap. You kata orang Pontianan? So, I nak berterima kasih. Apa nama dia? Kena cari email account ni. Pakar daunnya. Kena cari account ni sebab orang tu sangat baik. Ya. Tak betul. Pakar bedah daun. So, pakar bedah daun. Oh, tu kena. Okay, sekejap. Kak, mana? Nama, I tak tahu nama dia kakak apa, tak ingat. Tapi I just nak berterima kasih dengan pakar bedah daun untuk hadiah yang ada tak dengan you kat situ? Ada, tapi dia tak ada dengan ni sekarang lah. Oh, okay. Korang boleh nampak dekat TikTok. Cantik. Dia lah sangat-sangat hargai sebab dia buat 2. Padahal dia minta 1 je. So, bila dah bagi. Bila dah sampai kat amanah tu pun dah bagi dekat YB. And thank you so much. Kita sangat-sangat hargai lah. So beautiful. Apa nak cari? Malaysians are so artistic. Malaysians are so artistic. Namanya? Apa ni? Apa bunyi apa ni? Radika.
Haji Muhammad Jahuri. Oh, cantik namanya. Pontian Johor. Daripada Kak Ika lah. Kata. Kak Ika. Thank you so much Kak Ika. Daripada Bella dengan Baby Zadik, kita nak ucapkan terima kasih sebab mendoakan. Lepas tu sangat cantik. Bella dah bagi dah. Satu gambar dia melintang. Lepas tu belakang tu ada satu lagi. Lepas tu saya ada bagi-bagi word ayat-ayat tu. Tapi saya tak tahu you ambil yang mana satu. I lupa dah. Oh, bukan. Itulah. Ini you punya? Ha. Okay, Bella ambil yang background dulu kita baru. So, thank you so much. Kau tak bagi semua macam balas pantun ni. Saya tak balas pantun lagi. I dah buat pantun. Pantun kenapa nak pantun? Ubur-ubur ikan lili tu. Okay, tapi kita kasih versi. Apa? Dua rangkap. Nak buat 4 rangkap. Kita tulis. Saya ni ingat kelas bahasa Melayu dulu. Dia siap tulis. Dapat A ya. Alhamdulillah. Okay. Kenapa kita bagi loading? Ya Allah. Okay. Ni pantun. Nanti orang tak takut cakap apa-apa nanti jadi lain pula. Orang kata apa lah guna ni. Okay. Ni it's just untuk kawan-kawan yang sedang menonton live. Burung merpati terbang melayang, hinggap sebentar di dahan jati. Hati ini terus bimbang dan sayang, rindu tak sudah siang dan pagi. Okey kan? Wah. Dia ada melayang, dia ada jati, dia jadi sayang, dia jadi pagi. Okay, maksud itu I kalah lah. I rasa you punya tu memang A+ lah. I punya ubur-ubur kelili memang tercampak jauh. Okay dah. So you dah balas okay. Okay, Jai, you pernah tak buat, I teringin nak buat PK tu dengan you. Dan kita lagi like. Tidak. Ada dalam boleh tak? PK? Didi dengan Jack selalu buat. Tak. Tak ada. Saya tak tahu boleh. Saya rasa main tak boleh lah. Sebab my account dia dah. Tengok macam semua orang boleh kasih topi semua benda kat you. Kat me tak boleh. Oh, memang tak boleh ke? Sebab my account dah diklasifikasikan sebagai account ahli politik. Oh, tak boleh buat sebab account ni lah rasa. Oh, alah. It's okay. Bukannya berakhirnya dunia. Tak adalah berakhir tapi tak ada. Ya Allah. Tak, nanti you kena pakai phone Jack bila-bila lah. Tu je boleh. So I nak main benda tu. Gila. Wah, tengok ada cikgu bahasa Melayu kata pantun A+. Menulis. Okay. Pak rangkap ke? Dia kena... Ayat. Orang Muar pulang ke Muar. Sampan berlabu, pulang ke pagi. Hati yang baik disayang semua. Kasih yang tidak akan berbelah bagi. Oh, okay. I kalah. Dia power lah. Semua... Muar. I nak guna Muar dulu. Dah guna Muar dah. I tulis sikit. Main macam dia... dia macam terlalu... Pagi tenang di kota Muar. Langit cerah, redup bercahaya. Rindu ini makin nyata bila teringat senyumanmu yang setia. Okay, itu Pak rangkap lah. Wah. Okay. Didi gelak dah. Gelak Didi. Dah je kasih ubur-ubur ikan lele. Okay, ada last. Dah cukup lah tu. Ada. Bawa peti dari Muar, peti berisi pakaian raja. Kalau hati sudah suka, serba-serbi indah sahaja. Betul? Okay, saya menang. Kira you menang lah, tak apa. Yalah blushing.
Yelah, tak pernah berpantun dengan orang. Selalu ubur ikan lele. So macam kena empat rangkap tu macam ubur ikan lele kan macam ubur ikan lele selamat buka puasa le. Kan boleh. Itulah. Hmm. Tak kena tulis. Lain kali kena belajar buka buku nota balik. Dia memang selalu menulis. Kita selalu tengok dia menulis dalam flight dia menulis. Dalam kereta dia menulis. Bagus, it keeps your mind moving. Okey, tak payahlah nak tunjuk benda-benda macam ni ya. Apa yang nak tunjuk tu? Macam menulis. So mungkin lepas tu boleh jadi penulis pantun ke, di Dewan Bahasa ke apa ke? Penulis pantun saya tak layak lah. Tapi penulis memang saya suka. Saya dah tulis, saya dah karangkan 2 buku. Saya nak terus menulis. Saya belajar in politik pun, saya jadi pegawai penyelidik, so I just doing research. Today, how's your Raya preparation? Okay. Dia preparation, tak ada preparation. Tak apa, itu nanti. Dengan my family lah, tu je. Tak ada preparation. Tahu. Lalu my mom akan buat kuih raya semua kan. Tapi kali ni kita semua busy. Semua anak-beranak semua dah kerja kan. Tak apa. Nanti kena buat TikTok tau. Raya. Korang nak tak buat TikTok raya? Ada TikTok raya pula. Kena. Raya tu dah lah sebab. Oh, like the short fun TikTok video. Itu ada buat last dengan my family. Okay lah, my mom agak sporting lah dalam bab tu. Tulis kamus? Nak tulis kamus apa? Tapi dulu memang I was such a nerd yang memang I akan baca kamus tau. Sebab I nak tingkatkan. Kita baca kamus sama. I pun baca kamus. I bawa kamus. So I wanted to improve on my English. So sebab perbezaan pembahas di Malaysia atau bukan sekat Malaysia lah, negara-negara di Asia dibandingkan dengan negara-negara barat daripada Oxford, Cambridge, Harvard. Orang sentiasa akan terkehadapan kerana bukan setakat penguasaan pengetahuan am, tetapi mereka boleh merumuskan satu hujah tu yang sangat kompleks dalam 15 saat kerana penggunaan bahasa yang sangat luas. So they can summarize. Contoh, kalau kita nak kata, we need to work remarkably hard so that there will be emotional closure, only then can we move forward. Dia guna satu kataan je, catharsis. Because that's how expensive their word bank is. Saya banyak baca kamus dulu, sampai akhirnya saya dapat tawan dunia perbahasan dan membawa Jalur Gemilang ke persada dunia. Semua benda je nak tawan. Kena balu. Semua. Kenalah. Kita kena ada jiwa untuk menawan dunia-dunia yang berasingan. You guys should really watch Netflix. Netflix ni HBO pasal Ottoman Empire. Kita akan dengar sumber rujukan kepada Mahmud the Conqueror, atau dalam bahasa kita panggil Sultan Abdul Fatih yang berjaya menawan kota Constantinople. Tapi kita tahu benda tu je, kita tak tahu sejarahnya. Bagaimana dunia Islam menawan dunia sains dan teknologi. So please read up, please watch it. Kalau boleh dekat Netflix, daripada kita tengok cerita-cerita yang Bella suka, itu cerita romantik, K-pop, Korea ni. Tengok Ottoman Empire. Or watch more documentaries. Saya baca komik kelakar. Sendiri bila baca komik dia. Apa yang kelakar kan? Apa komen kelakar? Tu dah tengok. Ini semua putus-putus. Dekat setengah? Tak. Orang cakap you suka tawan semua benda. Tawan apa yang cakap tadi. Apa semua. Kita pernah kita lupakan. Okay. Apa tadi? Saya nak tanya sekejap. Safazin. Ya Allah. Sekejap. Give orang komen. Okay. Now I faham kenapa you nak move on. Okay? Kita move on. Mata kalau gelap, ya Allah. Oh, ada yang tanya, tulisannya cantik tak? Cantik. Tak. Tulisan I memang tak cantik. Tulisan Bella memang sangat cantik. You tak baik tipu tau pula orang badan. Tulisan I memang tak cantik macam doktor.
Nak tengok something tak? Tengok tulisan. Okay, ni semua dah cancel lah. Tapi tulisan I memang sangat. Masa saya seorang boleh baca. Ya. Cantik je tulisan you tengok. I takut sebab I macam banyak benda yang I tulis kat sini takut. Banyak rahsia. Tulisan tu. Tak apa. Dia orang tulisan peguam ni dia tidak Tulisan dia tak cantik tak apa. Janji orang ni bijak. Ada orang komen. Oh, baiklah. Terima kasih. Okay, tapi nak tengok tak something? I tulis kat pasir. Cantik tak? Oh, wow. Oh, kena kamera belakang. Kena tengok ni cantik. Tempat tu kan cantik. Kena letak. Macam nak flip tau. Macam nak flip tak reti. Astaghfirullahaladzim bila sila. Ya. Oh, okay dah. Mana dia? Oh, Ni, tengok I buat guna my finger. Cantik tak? Okay, that's quite nice. Thank you. Sikit je. Hantar pun tu Mi. Hah? You send that to me. Nope, I tak hantar tapi sebab lupa. Okay, thank you. Bosan. Okay, tapi your tulisan cantik lah. Yeah. But I didn't know you could draw though. I mean, you could draw and paint. That's hard. Tapi you tak banyak kali tanya sebab sebenarnya I segan lah. I pernah tanya you. You suka tak drawing? Suka tak coloring? You tak pernah tanya you. Yeah, you ask me. Tapi I memanglah tak ada T. Sebab tu I malu nak kata. And you tak habis tanya apa instrumen boleh main. I cakap boleh main recorder je lah. Itu ada lupa dah. Itu pun lagu Ulat Mayang. Dekat sekolah. Macam kita nak buat sama-sama. Contoh kalau you kata you boleh main gitar. Kita boleh main gitar sama. Tapi tak apa. Tapi yang penting I jadi apa? Nak cakap penari pun tak boleh. Tapi korang tahu tak YB ya dia tak pernah ajak Bella menari ke, ajak Bella drawing ke tak pernah, tapi dia ajak Bella pergi library, perpustakaan. Comel kan? Library is good. Running okay lah. Pergi ni ke? Pergi apa? Hiking lah. Itu okay lah. Tapi nak suruh I menari, menyanyi memang tak ada tinggi. Tak masuk I ni. I tak pernah lagi orang ajak I pergi ke perpustakaan. So, aku cakap, kita pergi library boleh. Cakap, library kat mana you cakap cantik tu? Library apa? Oh, ni dekat depan Padang Dataran Merdeka. Dataran Merdeka. KL Library. Dia ada dua, KL Library cantik. Selangor, pustakaan Selangor pun yang bertingkat cantik. Tapi kita pun pustakaan negara boleh ditambah baik lah. Itu je lah yang nak kata. I sedih, I'm very close to library sebab dekat Muar dulu, kita ada satu pustakaan ni taklah besar. Tapi okey lah. Lepas tu dia musnahkan untuk pembangunan lain. Which is okay. Tapi kena gantilah library baru. Nanti dia gantikan dengan pustakaan yang kecil. Sangat kecil tepi my office. Yang memang tak ada orang pergi because it's so small. Dan kecil tak apa. Tapi jumlah buku tu agak menyedihkan lah. So. Faham. Dia. Orang komen saya pun sedih tengok. We love to build malls. We love to build benda-benda yang tak berfaedah. Walhal kalau kita tengok kota-kota, bandar-bandar Islam yang paling berjaya dulu, knowledge is at the center. And while it was at the center, it was in the mosque, dalam masjid. So, yalah, di hari ini dia terpisah. Tak apa, itu nanti kasi ceramah lain pula. Boleh. Yang dah lama tak pergi, Pusat Sains Negara. Ni pusat sains yang apa dia punya bumbung warna-warni tu dekat dengan Allah Akbar Artamas. Oh, that one dia baru renovate. Dulu bila hujan mesti dia air masuk, sekarang dah okey dah. Oh, itu dah sangat lama dulu I pergi zaman sekolah ni. Sama lah zaman sekolah juga. Masa sekolah. Itu yang cepat pergi. Orang tanya dah berbuka belum lagi ya. Baru pukul 7.06. Dia dalam 15 minit. Bella kat sana buka pukul apa? Buka pukul 6 lebih macam tu lah. Lama lagi kan sebab Malaysia terkehadapan. Betul. Ya. Macam berbuka apa? Saya berbuka sama je. Saya memang nasi kosong, 2 ayam, ada sayur, ada 2 telur. Dan memang setiap hari saya makan macam tu.
Itu macam ada persamaan sikit. Maksudnya kita tidaklah cerewet macam kena juga macam ni. Kena juga ada lebih 3 lauk. Kita tak berkata. Itu kita sama kan? Sangat betul. Ya. Semua you akan lebih banyak koleksi air lah. Sekarang banyak minum air putih. Okey, lepas tu cakap pasal ikan yang dah naik haji tu. Kita tahu kan ikan tu dah naik haji dah tu kan? Apa ikan apa? Ikan Haji Rashid. Dia dah naik haji tahu kan? Naik harga? Bukan naik harga, dia dah naik haji. Tahu kan? Tak tanya je. Thank you. Siapa bagi air? Itu aku tak tahu dia dah naik haji. Alhamdulillah. Saya tahu ayah menghajikan ikan tu, okay? Sabar je lah. Tak sangat tak ingat. YB tu tak ada orang komen. YB, tahu tak? YB sebut tu nama bapak saya, Haji Rashid. Oh, ya ke? Okey lah, dalam peringatan. Okey, sebenarnya ikan Bella makan uji Rashid tu kalau kat Sabah. Ikan uji Rashid. Maksudnya ikan mata besar. Ikan tu tak ada kat KL. You pun tak suka makan ikan. Kurang suka. Bisa. Dia cakap ni Bella, dia kurang suka. Tapi kalau kata tak ada lauk dan memang ada ikan yang disediakan, dia tak akan menolak. Bella makan je. Tapi selepas dah kenal dengan YB, Bella pergi makan asam pedas. InsyaAllah sedap betul. Sudah makan lah. Sebab sedap pun sedap kan? Betul. And YB janji nak selalu bawa makan asam pedas. So kena pandai makan asam pedas. Nampak je tukar topik tu. Saya tengah cakap pasal siput sedap, dia tu cakap asam pedas. Saya tak nak ingat sebab saya pernah ketuk siput tu macam ni. Kena undang macam ni. Lepas tu dia nak cakap, bagi salam. Macam, dia ingatkan petua. Betul tak? Dia ingat petua. Like, I'm not that dumb lah sebenarnya. Kan? Sukalah tu nampak. Dia suka. Pasal topik ni je dia makin hidup. Kalau kita jumpa depan-depan pun, dia cakap pasal siput. Bila kita ternampak, kita order makan siput, dia akan cakap, ingat tak? Macam tu. Dia ingat tak? Tak, sorry. Memang you beri salam dah, you ketuk 3 kali. Dah siput kecil. Sebab kalau setiap kali tak sedut. Wajib nakal. Sebab semua komen wajib nakal. Memang betul. Dia sangat nakal. Inquisitive. Suka tanya soalan supaya dapat belajar benda baru. Dia suka kacau. Itu dia. Dia macam Oyen. Macam Oyen. Macam apa? Oyen kan suka kacau orang. Oh. Kalau dalam dunia lain jadi haiwan, memang jadi oyen. Memang akan jadi oyen. Ya. Okay lah. Prepare nak berbuka. Thank you so much for join lagi. Ya, okay. I'll see you when you are back. You dah kita kan nak pergi balik. Sebab ramai orang tanya macam, you raya kat sana ke? Tapi tak nak beritahu. Kalau tak ada orang nak raya dengan Mia, raya sini lah. Wow. Okay. Tengok. Dia sendiri buat pick up line lepas tu je seminit. Memang tak boleh. Memang tak boleh. Ya Allah, Bella dah lah. Bella stop. Bapak Zia nak buat lawak saya gelak sendiri. Ya Allah, tak tahu. Okay. Jangan lupa buka puasa. Jangan lupa minum banyak air. Kepada kawan-kawan yang akan berbuka puasa. Sebentar je lagi. Ya. Walaupun kita berpuasa, kita berbuka berpada-pada. Ya. Ini bukan sebab untuk kita makan. Semua makanan yang tidak berkhasiat. Kita nak lecture. Nanti malam lecture kita marah lagi. Ya. Betul. Tak adalah okey. Benda tu bagus. Memang kena share dengan orang. Dia tak boleh kerekut. Betul lah. Kadang-kadang cara saya tegur tu tak betul. Sebab saya kena dia kena. Saya rasa dia dah terlebih sopan dah. Lebih baik dah. Thank you. Thank you so much. Enjoy the remainder of your trip in Saudi. InsyaAllah. Thank you. Dan lagi kat sekali Jack, Jannah, everyone lah. Jack bawa balik daripada bersukan tadi. Jack pun dah bersukan hari-hari ni. Bagus dia. Dia kena bersukan setiap hari sebab kalau tak, dia kena tendang keluar rumah ni. Tak adalah ditendang. Tapi dia kena fit lah. Mana boleh? Rumah ni semua orang kena fit. Faham. Okay.
Take care everyone. Okay lah. Sampai salam kat Didi. Boleh. And enjoy the remainder of your time. I'll see you when you're back. InsyaAllah. See you soon. Okay semua. Assalamualaikum. Salam. Okay. Ya Allah. Bye. Live pause ke keluar pun. Kejap, saya cakap benda yang tak patut saya cakap. Kejap. Allah. Waalaikumsalam. Hai semua. Hai, masuk balik. Widi. Kau jangan gelak. Ya Allah, itu kan first time. Okay, thank you so much. Cute-nya begitu. Ya Allah, Bella selalu risau kalau banyak sangat ketawa. Tak tahu lah kalau korang pernah juga macam orang kata kalau banyak sangat ketawa nanti macam boleh menangis. So thank you yang okay korang berbuka lah dulu. Okay, jangan nanti korang tak makan lah apa semua. Nanti insyaAllah malam sikit ke nanti kita buat live lagi. Okay, malam-malam sikit. Dan kat sini malam pula korang dah buat apa Tak apalah.